Roti gulung bawang putih berkeju. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, resipi roti kali ni saya nak kongsikan roti gulung versi savory pula. Kalau selama ni saya kongsikan resipi cinnamon roll, kali ni apa kata anda cuba pula resipi garlic cheese spread roll yang sedap ni. Intinya memang mewah dengan rasa garlic butter. Okey, jom kita buat sendiri di rumah. Pertama kita akan siapkan garlic confit ataupun bawang putih panggang. Siapkan aluminium foil dan bawang putih 1,5 biji yang telah dipotong bahagian atas tu. Tambahkan sedikit garam dan titiskan beberapa titis minyak zaitun. Kalau tak ada, pakai minyak masak biasa pun boleh juga. Kita akan balutkan bawang putih ni dan bakar suhu 200 darjah Celsius 30 ke 60 minit. Sementara tu kita siapkan dough untuk roti. Dalam mangkuk pengadun masukkan 80 ml susu yang agak dingin. Saya pakai susu sejat. Tambahkan air, sedikit gula pasir, yeast kering segera dan minyak sayuran yang tak ada bau macam minyak masak, minyak jagung atau minyak canola. Kita whisk sebati, kemudian masukkan tepung roti atau tepung high protein, tepung gandum. Di sini saya pakai tepung gandum penuh. Tambahkan serbuk bawang putih dan garam. Kita kacau dulu sebentar. Bila dah agak sebati, baru kita akan uli. Kemudian bolehlah gunakan hand mixer atau stand mixer. Kalau nak uli pakai tangan pun boleh. Kita uli dough sehingga licin dan elastik. Jika dough dah boleh direga nipis dan bila koyak pun permukaan tepi koyakan tu licin, bermakna dah cukup elastik. Okey, oles sedikit tangan dengan minyak supaya tak melekat dan bulatkan dough. Dan dekat mangkuk tu kita titiskan beberapa titis minyak dan oles mangkuk dengan minyak tadi dan masukkan balik dough ke dalam mangkuk. Tutupkan mangkuk dengan cling wrap ataupun tuala yang bersih dan lembap dan rehatkan 1 jam hingga 2 kali ganda saiz tu. Garlic confit ni kita perlu panggang sampai dia lembut supaya senang kita nak picit keluar. Kita sejukkan dulu garlic confit ni sebelum kita tambah ke dalam filling. Bila dah sejuk, siapkanlah butter garlic filling ni. Tambahkan mentega yang telah lembut. Saya guna mentega bergaram. Picit keluar garlic confit ke dalam mentega dan tambahkan parsley yang telah dicincang. Itu sahaja bahan dia. Kita kacau sebati dan bolehlah ketepikan dahulu. Selepas 1 jam, dough pun dah mengembang 2 kali ganda. Taburkan tepung gandum secukupnya di atas mat pencanai dan pindahkan dough ke atas mat pencanai. Tabur lagi sedikit tepung di atas permukaan dan tekan dough untuk keluarkan gas di dalam dough. Kita akan canai dough berbentuk segi 4. Masa mencanai dough, kalau dough melekat pada rolling pin, bolehlah taburkan sedikit tepung. Ataupun kalau nak lebih mudah, boleh juga pakai rolling pin yang jenis plastik supaya kita tak tabur terlalu banyak tepung pada permukaan dough. Okey, dough saya pun dah jadi bentuk segi 4 ni selepas beberapa minit. Kemudian bolehlah letakkan garlic butter filling di atas dough dan ratakan dengan sekata menggunakan spatula ataupun offset spatula. Kat sini saya ada keju campuran, iaitu keju cheddar yang warna orange tu dengan keju cheddar biasa. Kalau nak efek macam makan pizza yang tarik-tarik tu, bolehlah pakai mozzarella. Apa-apa pun boleh, janji keju. Lepas tu kita gulungkan dough dengan rapat supaya nanti hasil gulungan tu kemas. Kali ni saya gulung dulu, kemudian baru saya potong. Selalunya saya suka potong dulu baru gulung kan, tapi sebab ada keju, so saya prefer untuk gulung dulu baru potong. Bila dah hampir sampai bahagian hujung tu, bahagian hujung dough kita tarik ke atas dan picitkan supaya lipatan tak terbuka. Kemudian terbalikkan dan bolehlah bahagikan dough sama rata
kepada 9 bahagian. Saya gunakan benang untuk memotong dough. Kalau benang tak ada, anda boleh je pakai pisau, tapi kalau nak lebih kemas tu potong pakai benang. Macam yang saya buat dalam video ni, buat satu persatu gitu. Gulungan dia pun lebih kemas. Kalau pakai pisau nanti dia akan lepis sedikit, tapi boleh je nak betulkan balik. Kalau pakai benang ni potongan kemas, cuma sakit jugalah jari sebab benang kan nipis. Saya akan susun bread roll ke dalam loyang 10x10 inci yang telah dialas dengan baking paper dan dioles dengan sedikit mentega. Jarakkan antara bread roll supaya memberi ruang bread roll ni mengembang sewaktu direhatkan dan ketika dibakar. Okey, tutup dengan plastik atau tualan lembap dan rehatkan dalam 30 minit. Dalam 10 minit sebelum waktu proofing yang kedua ni tamat, bolehlah anda panaskan ketuhar suhu 180 darjah Celsius. Untuk mendapatkan permukaan bread roll yang lebih berkilap, bolehlah sapukan sapuan telur di atas permukaan bread roll. Campurkan 1 biji telur dan 1 sudu besar susu. Oles pada permukaan dan bahagian tepinya dengan sekata dan bolehlah bakar suhu 180 darjah Celsius dalam 30 minit, api atas bawah sehingga berwarna perang keemasan. Lepas dah bakar tu, saya oles lagi dengan sedikit butter dan taburkan parsley yang telah dicincang di atasnya. Bolehlah hidangkan ketika masih panas. Nak makan macam tu je pun dah sedap. Kalau nak cicah dengan sup cendawan atau sup ayam yang berkrim tu pun sedap. So itu saja resipi untuk kali ini. Saya harap anda berpuas hati. Thanks for watching. See you again.